Macam mana you nak dapat ke level macam tu? You kena ada pendidikan lah. You kena belajar. Bila you belajar, you nampak satu benda kecil akan jadi besar. You kena fikir luar pada kotak. Maksudnya platform-platform ni, jabatan-jabatan ni, dia membuka minda orang untuk berfikiran lebih besar, berfikiran lebih jauh. Instead of fikir jadi driver, you ambil lebih besar. Maksudnya corporate structure tu sendiri. Betul. Dan nelayan tu jadi buat bisnes tu sendiri. Betul. Ada orang tanya saya belajar diploma pertanian dalam pengkhususan bela ayam macam saya cakap, bagus tu. Betul ke bagus? Orang yang semua cakap tak bagus. Bagus. Okey, macam ni. Pertama, you belajar macam mana nak bela ayam. Okey, you belajar. Lepas tu dalam masa yang sama, you kena buat produk hiliran. Okey, daripada najis ayam, you boleh buat baja. Okey, cuba bayangkan satu negeri atau bahagian utara, selatan, you yang conquer, keluarkan baja. Selain daripada tu, you belajar pula macam mana nak buat dedak ayam. Daripada you hantar telur ayam, daging ayam, sekarang you dengan baja sekali dengan dedak ayam. Macam mana yang macam tu? Macam mana you nak dapat ke level macam tu? You kena ada pendidikan lah. You kena belajar. Bila you belajar, you nampak satu benda kecil akan jadi besar. You kena fikir luar pada kotak. Jadi bagi saya, tak ada satu benda pun yang tidak bagi manfaat. Fakulti apa pun, bidang pengajian apa sekalipun, meskom ke, tarian ke, apa sekalipun, kalau you guna betul-betul, itu akan bagi manfaat. Yang tidak bagi manfaat adalah orang yang belajar tak habis. Yang menyampaikan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, yang merosakkan akidah.